المؤلف الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pagi ini dapat kita bersama-sama lagi insya-Allah kuliah duha kita ni temu janji apa ni mingguan lah, jika tidak ada berhalangan ataupun ada program lain, sama ada saya yang berhalangan ataupun perempuan tuan-tuan yang ada di sini berhalangan, kerugi ke dan sebagainya, kita jadi ke tak jadi maklum dalam grup. Kita ada grup WhatsApp tu kan. Kalau tidak dia akan berlaku teknikal, sama ada benda tu tak sampai ke, kan kadang-kadang jadi tak sampai maklumat, kadang-kadang tak jadi pun tak sampai maklumat. Jadi ada hikmah juga lah grup WhatsApp kita tu kan. Alhamdulillah, kalau setakat seorang dua tu berhai tu kita faham je lah maksudnya. Seorang dua jemaah yang berhai kan, tu kita abaikan sajalah contoh kan. Jadi alhamdulillah, syukur Allah masih mengekalkan kita, Allah membangkitkan kita pagi tadilah, mengekalkan hidup sehingga ke setakat sekarang berpeluang lagi kita menambah ibadat, menambah bekalan kita insya-Allah, buat persediaan, membetulkan niat kita, membaiki iman kita, ya, membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sentiasa kita buat setiap kali, sentiasa, ya. Dalam ibadat kita pun banyak dosa-dosa yang kita buat, sebagaimana tajuk yang kita bincang ni, iaitu kelemahan-kelemahan kita lah, dari sudut adab batin, adab zahir, adab batin pun. Ini ya. Kita sambung kitab kita, Sairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, syarah ataupun ringkasan lah, dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita berhenti itu, dan apabila kau kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, betul? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Kata tuan guru kita, pengarang kitab, Syekh Abdul Samad Palembang rahimahullahu ta'ala, dan apabila engkau kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka engkau ingatkan bahawa syaitan itu seterumu yang dengki, mengingini, mengintai, mengintai ia akan dikau, kerana berkehendak ia memalingkan akan hatimu daripada hadratullah ta'ala. Maka sungguh engkau minta pelihara akan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu.
dan daripada waswasnya, supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya ini kira sebelum Fatihah kan? Sebelum kita membaca Fatihah, sunat kita membaca ta'awuz ataupun isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada ulama bahas rakaat tiap-tiap Fatihah pada tiap-tiap rakaat itu. Ada ulama bahas rakaat pertama je Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua je. Begitu, tak apalah. Ya. Maka ingat dalam hati kita bahawa syaitan itu seteru yang dengki, mengintai akan dikau. Syaitan, kita dah bincang itu, syaitan ni memang dia sentiasa akan membolak-balikkan hati kita, melalaikan hati kita. Itu kerja dia. Kerja dia lah. Melalaikan, membisik. Dan kita layan dengan bisikan dia tu. Itu makna kita dah tertipu, kita berjaya ditipu oleh syaitan lah. Dia mengintai akan dikau. Syaitan ni dia duduk balik hati kita. Dia nyocok dalam hati kita tu. Begitu. Khatir dia kata, khatir dalam hati tu. Berkehendak memalingkan hatimu dari hadratullah. Kita dah sebut itu, maknanya kiblat batin kita iaitu Allah Ta'ala. Mana semayang kita tu, kiblat batin hati kita tu Allah SWT. Kiblat syariat Baitullahil Haram. Kiblat syariat Baitullahil Haram. Kiblat hati kita iaitu Allah SWT. Jadi maksudnya bila hati kita tu lalai dari Allah, maksudnya kita sudah berpaling pada kiblat. Dari sudut batinnya, kita berpaling kepada kiblat. So umpama kita berpaling pada kiblat pada syariat batin semayang, berpaling kiblat batin, maksud batin batin khusyuk lah, batin pahala, sekadar ingat. Maknanya masa kita lupa tu, masa tak ada pahala lah dalam semayang kita tu. Begitu. Kan? Maka sungguh-sungguh kau minta pelihara dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu. Mana kita minta pelihara dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Minta, ya Allah pelihara. Sebab kita tak sedar kan, kadang-kadang hati kita ni baca mulut gerak, tapi hati tu dia merewan kata. Begitu. Dan daripada was-was supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Maknanya mengelakkan daripada was-was dalam hati kita. Adapun membaca Fatihah dan surah, maka hendaklah engkau hadir makna bacaanmu itu. Bacaanmu itu sekira-kira jangan lalai hatimu itu daripada memahamkan akan makna itu. Ni apel rakalah mana Fatihah dah. Apel rakalah Fatihah ni. Ni dia panggil tafahum. Dalam kitab Muniyatul Musalli ni dia panggil tafahum, maknanya memahami bacaan dalam solat. Maka apabila engkau baca Bismillahirrahmanirrahim, engkau mulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia akan tabarruk pada memulai bacaanmu itu. Yang ini dan fahamkan olehmu akan makna itu, bahawa sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu jadi dengan kudrat Allah. Mana Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Itu kena satu-satu lah huraian itu kan. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang pemurah, Ar-Rahim. Mana dalam hati kita tu bahawa sekalian perbuatan, sekalian perkara itu jadi dengan kudrat Allah. Termasuk ibadat kita tu lah. Masa kita baca Bismillah kan, ya Allah, maknanya la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya
melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat melainkan izin Allah, dengan kudrat Allah SWT, dengan kudrat Allah. Itu masa kita bismillah tu. Mana kalau Allah tak beri kita taufik hidayah, kita nak sembahyang tak lepas. Itu makna hadir dalam hati kita tu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang pemurah lagi mengasihani. Begitu. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu itu akan syukur bagi Allah, kerana sekalian nikmat itu daripada Allah, tiada daripada lainnya. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu nikmat dari Allah pun. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Memanglah makna itu. Semua apa pun. Tapi apa yang kita nak isi hati kita. Itu hebat Imam Ghazali ni. Dia ajar selesa. Kalau kita pekah, dia tak ajar gini. Kan? Dia kira baca Fatihah betul, itu pekah. Tapi apa batin kita? Ada batin kita masa ni. Hati-hati syukur pada Allah Ta'ala. Mana syukur pada Allah akan segala nikmat itu. Mana nikmat, segala nikmat lah. Kita boleh hidup, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bernafas. Semua ni nikmat dari Allah. Kita bayang gitu. Kita tu sendiri tak ada benda hak kita ada, tak ada benda. Kan? Kita tu, roh kita pun Allah punya. Benda yang ada tak ada. La mawjuda illallah. Itu dia sebut la mawjuda illallah. Tiada yang sebenar-benar wujud melainkan Allah, tak ada benda. Roh Allah punya. Benda hak kita je. Kan? Jasad Allah Ta'ala punya. Mata yang Allah beri lihat ni Allah Ta'ala punya. Telinga yang Allah beri dengar ni Allah Ta'ala punya. Kan? Gitu. Kuasa tak ada apa. Gitu. Mana syukur pada Allah. Walaupun kita banyak dosa, Allah beri lagi. Itu maksudnya. Kan? Kerana sekalian nikmat itu dari Allah Ta'ala, tiada lainnya. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu nikmat dari Allah. Maknanya kuasa mana taufik. Itulah banyak Allah syukurnya aku kan. Walaupun aku banyak dosa, banyak engkau padamu ya Allah, banyak lalai dari ingatmu ya Allah, tiba-tiba kau beri aku datang lagi ke masjid, boleh sujud, boleh solat lagi. Begitu kan. Nampak tu taufik. Ada orang dia tahu dah pergi masjid bagus, solat bagus, bagus sangat dia kata. Bagus semayang tu, bagus. Kawan orang tu semayang dah. Dah rajin dah semayang, bagus dah. Awak bila lagi? Kau bila dululah. Maksudnya dia tahu dah benda tu bagus. Hidayah ada dah, tapi taufik untuk buat satu perkara tu tak ada. Allah tak beri taufik. Kan? Itu kita minta dua-dua tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Ataupun wabillahi hidayah wat taufik, maknanya diberi hidayah dan taufik. Hidayah mula. Kalau tak ada hidayah tak nampak lalu kebaikan ni, tak nampak. Kebaikan gelap gelemat terus. Gelap gelita tu tak nampak mana, kelam terus. Tapi dah ada dah cerahnya. Kita nak buat tu tak mampu nak buat lagi. Itu taufik. Kita berharap pada taufik Allah. Jadi kan sabit itu maknanya alhamdulillah Allah beri kita, kan? Dan apabila engkau baca Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihi akan hamba-Nya dalam akhirat. Ni kita hadirkan murah. Murah mana apa? Allah beri berlaku kita atas dunia ni, kan? Tapi sebenarnya segala nikmat-nikmat yang paling besar sekali tu, iaitu nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala beri pada kita nikmat iman dan Islam. Syukur sangat. Betul. Mengasihinya akan hamba-Nya. Mana Allah pemurah akan di dalam dunia. Allah murah berlaku, Allah beri berlaku. Dan amat mengasihi akan hamba-Nya dalam akhirat. Maksudnya Allah kasih pada hamba-Nya apa? Hamba-Nya yang mukmin di akhirat. Maknanya kita yang ada iman dan Islam ni, kita
akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kan? Dengan sebab apa? Dengan sebab iman dan Islam. Orang yang tak ada iman, tak ada Islam, baik seronoklah di atas dunia, tak ada nilai di sisi Allah. Kan? Balik ke akhirat kosong. Sebuah buku tak ada lah. Balik sekolah, buku rekod. Ayah tanya periksa berapa markah. Kan? Balik tengok, buku tak ada aja. Buku tak ada. Kan? Kalau ada buku tanya sikit, buku mana ada? Merah berlaku ya. Tak ada dua biru, dua mata pelajaran je biru. Lain merah berlaku. Kan? Tak lah, ada juga. Ada ke markah? Ada juga. Dalam kelas berapa? 100. Kan? 90%. Tak lah. Ada 10 orang bawa coret pada kita. Kita nombor 90. Ada 10 orang lagi hak coret pada kita. Kan? Tak ada nombor coret. Tak ada lah. Kan? Adalah buku. Ni tak ada buku lalu. Balik ke akhirat tak ada buku. Kosong. Itu maknanya umpama tak ada iman dan Islam. Allah rugi. Jadi sabit itu mana Ar-Rahman Ar-Rahim hadir belaka tu. Masa itu akan hamba-Nya dalam akhirat. Kasih. Maka ingatkan olehmu dalam hatimu akan berapa banyak rahmat-Nya itu akan dikau supaya engkau harap akan Dia serta engkau besarkan akan Dia dengan katamu banyaklah nikmat, segala nikmat lah. Kan? Supaya engkau harap akan Dia dan engkau besarkan akan Dia dengan katamu Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang memerintah hari kiamat, daripada huru-hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya. Mana Tuhan ya, kita beradab Tuhan yang menjadi hakim di akhirat esok mahsyar. Mari kita tahulah kan. Jadi dah lah. Yang kita bincang sebelum ni, maksudnya kalau kita tak beradab pada Tuhan ni, seolah-olah kita menipu Tuhan. Bukan menipu Tuhan, menipu diri sendiri orang kata. Menipu diri sendiri. Kan? Kita berdepan, kita beradab pada Allah. Tiba-tiba kita tak ingat pada Dia. Macam orang lah, kita bercakap dengan orang. Lepas tu kita cakap tak pandang mata dengan dia. Benda perasaan orang bercakap. Orang tu bercakap dengan kita. Lepas tu kita bercakap dengan dia. Tu kita meraihkan dia. Pandang betul-betul mata dia. Ni tak cakap sebelah mata dia. Benda orang kata. Orang kalau benda pandang sebelah mata. Awak jangan pandang kau sebelah mata. Macam tu. Macam hina lah. Tak ambil benda. Tak ambil endah sangat. Tak serius. Orang kata kan. Begitu dengan Allah Ta'ala. Analogi perumpamaan bukan cakap dengan Allah Ta'ala macam cakap sama kita makhluk tau. Tapi maksudnya begitulah. Dah beradab dengan Allah Ta'ala pun ambil tak cana lagi dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Menipu lah kan. Cakap benar. Nipu Allah Ta'ala. Nipu diri sendiri. Nipu diri sendiri. Sebab itulah kena taubat semua tu kita. Taubat semua. Termasuk cakap ni sama je. Sama je. Ni kadang-kadang teori kita baca kitab ni kan. Kadang-kadang kita nak menghayati pun hati kita bolak-balik lagi. Kan? Sebab tu dia faktor semua tu. Maksudnya kita solat di awal waktu, kita bersedia ambil masa bertenang dulu kan. Tapi kalau kita tangguh, dia akan gaduh kita. Kita dalam keadaan sibuk, kita bekerja-kerja nak sembahyang. Jadi akhir sekali hak sibuk tu dibawa nak sembahyang sekali. Itu mutak khusyuk tu. Sebab tu Imam Ghazali dia ajar maksudnya masa kita susun masa harian tu. Zuhur kan. Mana lepas buat aktiviti sebelum zuhur tu, sebelum zuhur tu setengah jam tu kita dah bersiap-siap dah. Pergi masjid ke sebelum sembahyang tu dalam keadaan tenang dulu kan. Sebab tu makro kita bekerja-kerja tu. Macam kita lambat, kita bekerja-kerja nak mengejar jemaah. Makro. Kan? Pasal apa bila dah sembahyang tu masuk sembahyang kan dalam keadaan benda ni mengah kan. Jaga ni tak ingat.
Tak ada tenang, tak ada keterangan. Kemudian maka kau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadatmu itu kerana Allah Ta'ala, tiada kerana yang lain, dengan katamu iyyaka na'budu. Maknanya ikhlaskan hati kita tu semata-mata kepada Allah Ta'ala. Artinya akan dikau kami menyembah, bukan kerana lain. Akan dikau lah kami menyembah, kan? Dan kami tiada berbuat ibadat kepada yang lain daripadamu. Tidak riak, tidak ujub, tidak takabur, tidak sum'ah, tak ada. Ini. Kemudian maka engkau berlepas daripada perbuatanmu serta engkau serahkan sekalian itu kepada Allah Ta'ala dengan katamu, mana berlepas? Perbuatan aku tak ada. Serahkan sekalian itu kepada Allah Ta'ala dengan katamu, wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami minta tolong sekalian perbuatan kami, sama ada ibadat dan lainnya, kerana tiada kuasa seorang berbuat ibadat dan lainnya itu melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuknya dan kudratnya dan anugerahnya. Tak ada. Mana akan dikaulah kami menyembah dan akan dikaulah kami memohon pertolongan. Kan? La hawla wala quwwata illa billah. Sebab tu azan tu, betul? Hayya 'ala salah, kan? Hayya 'ala falah. Kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya tak ada daya dan upaya. Kena ikhtiar lah. Jangan kata tak ada daya upaya, bagi je memang. Tak ada daya upaya, benda lain daya pula. Itu tak betul. Kerja berat, ngangkat berat daya, tiba-tiba menyahut seru azan, suruh sembahyang tak daya lah. Itu tak betul. Maksud kena ikhtiar lah. Tapi batin kita tu serah pada kudrat dan iradat Allah. Kita tak ada benda. Di situlah buang sifat-sifat buruk tu. Kuat bahasa kuat. Jadi kuat belaka ni. Dia perangai iblis dia panggil. Aku kan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maknanya sifat membesarkan diri tu. Kan? Iblis memang pasal tu lah. Iblis dia rasa ibadat tu datang dari dia. Kita dah atas pertolongan Allah, petunjuknya, kudratnya, anugerahnya. Kalau Allah tak izinkan, tak jumpa tinggal sembahyang. Dalilnya apa? Ramai lagi orang yang pencet-pencet tak jumpa tinggal sembahyang. Umur 55 tahun dapat pencet, macam-macam lah perangai tu kan. Esok nak datang masjid lah. Berapa lepas pencet dapat 100,000 tak jumpa muka di masjid. Di mana? Luar negara sama. Kan? Kejap Eropah, kejap apa kan? Kan? Pasal apa? Pasal adalah sebabnya tu. Boleh gitu ya. Nah, berapa orang kalau fikir, berapa orang yang boleh kayuh bersika ratus-ratus kilometer. Dia boleh kayuh bersika tu. Berapa orang yang boleh angkat besi? Badan katang kata, badan kata kan. Tapi masjid tak lepas contoh. Nak melangkah ke masjid itu tak daya. Rumah sebelah masjid pun tu. Kan? Rumah sebelah masjid. Kereta besar menjalar ke rumah. Dalam parking tu penuh kereta. Benda kereta tak ada. 3-4 biji ada kereta di rumah. Masjid tak lepas. Nampak? Itu anugerah Allah. Kan? Fikir situ. Takut Allah beri itu istidraj. Allah beri harta itu dalam bentuk istidraj. Beri ketenangan, beri anugerah masa itu istidraj. Beri kelapangan itu istidraj. Kan? Itu kita doa pada Allah. Dan apabila selesai engkau daripada meminta pelihara daripada syaitan dan menyerahkan kepada Allah Ta'ala dengan katamu Bismillahirrahmanirrahim dan mengambil tabarruk dengan dia, mengambil keberkatan dari Bismillah. Memanglah kullu amrin fi balin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim
fahuwa abtar. Maknanya suatu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia tiada berkat. Tapi dalam Fatihah ini bukan kira berkat dan berkat, dia rukun. Bismillah tu salah satu dari ayat Fatihah, 7 ayat Fatihah. Mana boleh kita bukan berkat lagi, memang wajib kan? Berkat tu perbuatan di luar sembahyang tu. Naik kereta baca bismillah, makan baca bismillah, nak tidur bismillah, kan? Masuk tandas, tak kira apa-apa pun. Dan setelah selesai daripada memuji Allah Ta'ala, daripada meminta tolong pada berbuat ibadatmu itu dengan nama Allah Ta'ala, maka pinta pula olehmu daripada Allah Ta'ala akan hidayah pada jalan yang benar dengan katamu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya beri olehmu, hei Tuhanku, akan kami hidayah, yakni petunjuk akan jalan yang betul, iaitu jalan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, iaitu jalan bagi orang yang salih, yang muttaqin. Jalan yang lurus, minta jalan yang lurus kepada Allah. Gitu. Jalan yang lurus apa? Jalan hidayah. Hidayah Islam lah ke kita ni? Tak ada lah pergi keluar Islam, murtad, tak ada. Islam lah ke? Kenapa Islam kena minta lagi? Dia tak ke semayang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksud jalan hidayah Allah, jalan petunjuk Allah. Mana dia beri hidayah? Ada harta dia beri hidayah. Ada nikmat dia beri hidayah. Ada anak isteri dia beri hidayah. Ada pangkat dia beri hidayah. Ada kuasa dia beri hidayah. Itu maksudnya. Maksudnya harta, apa maksud harta? Orang yang berharta dia beri hidayah. Mana dengan harta itu dia sedekah. Dengan harta itu dia infak. Dengan harta itu dia bayar zakat. Dengan harta itu dia tolong agama Allah, dia tolong perjuangan Islam, dia tolong tolong agama Allah, bantu saudara mara kita di Palestin dan sebagainya kan. Itu contoh. Itu maksud orang yang diberi hidayah dengan harta. Tapi ada orang yang diberi harta tapi dia tidak diberi hidayah, kan? Dia panggil pengikut Qarunisme. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa tu? Sirat apa ni? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mana orang yang mengikutkan Nabi? Apa jalan para Nabi? Tu jelas lah. Buka Quran kan. Betul saya khabar nak khusyuk ni dia kena ilmu tu merakumi semua. Penghayatan baru dia dapat khusyuk. Maksudnya kau bertambah ilmu, kau mudah untuk khusyuk, dia perlu latihan pula. Dah ada ilmu kena latihan pula. Ada ilmu kena amal lah. Cakap latihan ni masa amal, barulah dia ada kesan dalam sembahyang. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita nak beramal, kita tak tahu macam mana aku nak mengisi adab batin dalam sembahyang ni, kita tak tahu. Nak tahu kena ngaji kita tak tahu lah. Itu kita baca ini kan. Kita baca kitab Imam Ghazali ni, maksudnya dia apa ni, dia ajar macam mana kita nak mengisi batin kita masa sembahyang. Hidayah, itu balik hidayah tu. Beri olehmu akan kami hidayah. Hidayah ada pangkat dia beri hidayah. Ada pangkat tu ngajak, dengan pangkat tu, dengan pengaruh tu dia ajak orang pada agama. Itu maksudnya. Dengan kuasa dia ajak orang pada agama. Dia laksanakan hukum Allah Ta'ala, dia laksanakan syariat Allah. Itu maknanya orang yang ada kuasa, dia diberi hidayah dengan kuasa dia. Nampak tu para Nabi. Nabi Sulaiman AS. Itu contoh Quran kan. Nabi Sulaiman AS. Orang ada kuasa tidak diberi hidayah siapa? Fir'aun. Apa ni? Haman, Namruz. Mudah ya. Kita bayang ya Allah, jangan jadi macam Namruz. Okay. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub. Tu. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Ad-dhalin, walad-dhalin, dan mereka yang sesat.
Ni. Lepas tu baca tafsir Quran kan. Barulah kita nampak siapa yang sesat tu. Kan? Maknanya tunjukkan hidayah dalam perjalanan hidup kita ni. Jangan terpelanting. Kita tak dapat hidayah, terpelanting keluar lah dari jalan hidayah. Terpelanting keluar dari jalan hidayah, terpelanting keluar dari jamaah kaum muslimin, terpelanting keluar dari itu. Kalau zaman Nabi Nuh tu terpelanting keluar dari kapal Nabi Nuh. Anak bini terpelanting. Walaupun isteri anak Nabi sekalipun, tapi tak ikut Nabi Nuh naik kapal. Itu maksudnya. Nampak merangkumi belakang tu. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus. Kadang-kadang dengan cucu tu, dengan cucu je. Kalau gue dengan cucu, apa tak masjid lama tak nampak kuliah. Tu cucu, jaga cucu. Sedih benda ni. Sebab ada cucu tak datang masjid, tak datang majlis ilmu, fardu ain kan. Kenapa dah? Tu lebih pada tu. Contoh tu. Boleh kita? Ya, ni petunjuk akan jalan betul. Betul belaka dah kita ni Islam belaka. Tapi maksudnya Islam yang macam mana? Gitu. Iaitu jalan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Maknanya benda dunia ni tidak melalaikan kita dari ingat Allah SWT. Iaitu jalan bagi orang yang salih, yang muttaqin. Jalan orang yang berjalan lah. Orang yang salih maksudnya orang yang berjalan kepada Allah, yang muttaqin, yang bertakwa. Yang bertakwa ya. Dan pinta olehmu akan jalan orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat dan hidayah yang betul, iaitu jalan bagi anbiya dan awliya dan siddiqin dan syuhada. Jalan para nabi. Betul berlaku. Menang ke kalah, betul berlaku nabi. Ramai ke tak ramai pengikut, betul berlaku nabi. Baca kan surah Yasin tu. 2 orang nabi mengikut seorang. Dah lah seorang kena pecah perut. Tak ada mengikut. Dah tu nabi tak betul seorang mengikut tak. Nabi betul. Nabi Nuh AS 1000 tahun, 900 tahun lebih berdakwah. Hang ikut hanya 80 orang. Nabi tak betul tak. Nabi betul. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Kan? Gitu. Dan aulia, para wali-wali Allah. Siddiqin, orang yang membenarkan akan perjalanan mereka itu. Syuhada dan salihin, orang soleh. Dengan katamu, siratal ladina an'amta alaihim. Artinya jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Jalan mereka yang engkau beri nikmat akan mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim. Artinya yang tiada murkai akan mereka itu, waladdallin. Artinya dan tiada sesat mereka itu. Al-maghdub maknanya ulama tafsir menyebut Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara lah. Golongan Yahudi Nasara. Jadi kita jangan mengikut golongan Yahudi dan Nasara. Dan adzalim mereka yang sesat. Dan pinta pula olehmu akan perkenankan Allah Ta'ala atas segala permintaanmu itu dengan katamu amin. Artinya perkenankan olehmu, hei Tuhanku, akan segala permintaan kami itu. Perkenankanlah. Maknanya sama-sama kita amin ramai-ramai, dan kita bersama dengan amin para imam, para malaikat. Amin para malaikat. Lepas tu ada sebut juga apa ni? Sebelum kita amin tu baca kan Rabbil firli wali walidayya kan. Amin. Mudah-mudahanlah kita dapat sekali doa amin para malaikat. Itu maknanya sudah bacaan Fatihah. Dan demikian lagi selagi engkau faham dan engkau bicara akan makna segala surah yang engkau baca kemudian daripada Fatihah. Tadi Fatihah faham lah ke? Apa lah ke dah? Cuma nak menghayati tu. Maknanya kemudian kita faham segala makna surah-surah yang kita baca tu. Buatlah kajian sikit, baca maknanya, baca tafsirnya kan. Ambil pengajaran daripada dia, barulah
kita bawa dalam sembahyang tu adalah kesan surah tu. Boleh faham tak? Gitu. Mana kelas tafsir kena pergi juga. Kan? Untuk pengukuhan solat kita. Dan kau bicarakan akan makna segala surah yang kau baca, kemudian daripada Fatihah. Dan segala zikir. Segala zikir. Dalam solat itu. Dan doa. Dan segala tasbih yang di dalam sembahyang itu. Supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Allah Ta'ala. Dan kepada segala yang disuruhnya itu, iaitu ibadat yang engkau perbuat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Gitu. Hadirkan satu-satu, fahamkan makna dia tu. Dan hendaklah engkau perbaikan adabmu di hadapan hadratullah Ta'ala, hadrat Allah itu, kerana engkau berdiri sembahyang itu, iaitu berdiri munajat di hadapan hadratullah Ta'ala. Mana baikkan adab, jaga adab lah di hadapan Allah. Gitu. Dan baikkan olehmu adabmu itu pada zahir dan batinmu, kerana Allah Ta'ala itu melihat ia dan mengetahui ia akan yang di dalam hati dan yang di dalam rahsiamu. Mana? Kita baiklah, kita usaha sedaya upaya. Baik maknanya zahir, tetap anggota kita. Batin ni maknanya berhadap mata hati kita tu kepada Allah. Gitu. Berhadap mata hati itu kita itu kepada Allah SWT. Boleh gitu ya? Kalau tidak maknanya itu kita kata menipu. Nipu Allah Ta'ala. Maknanya kita duduk depan dah tapi buat tak macam mana. Dah jumpa dah orang tu, dah jumpa dah orang soleh ke, orang besar ke, tiba-tiba kita buat tak nampu ke apa dia cakap, tak ambil perhatian, kita pandang ke lain gaya agak macam gitu. Guna gaya orang tu. Kalau kawan kita pun sakit hati lah. Balik cakap tak ambil, tak cakap langsung kau cakap. Sombong tu kan, gitu kan, macam itulah. Ya. Lebih lagi Allah Ta'ala bukan saja luar saja, dalam hati dia nampak. Dia nampak kita. Luar dalam sama saja. Ini dipanggil sifat 20 tu. Kan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat kita. Dan mengetahui ia akan di dalam hatimu dan di dalam rahsiamu. Sama je, luar dalam serupa je. Transparent dia panggil. Inkishaf dia panggil, maknanya terang, nyata, tembus, meliputi Allah Ta'ala tu kita ni, luar dalam. Orang kata telanjang bulat depan Allah Ta'ala, cakap bahasa kasar ni. Mana kita ni telanjang bulat depan Allah Ta'ala, nampak belaka luar dalam. Kalau manusia kita tak dapat nak telanjang. Pasal apa? Yelah, untuk tak aurat memanglah, tapi maksudnya terbuka zahir batin. Kalau terbuka zahir batin, jawapannya tak ada rantai letak muka. Dah. Dosa semalam, kita buat semalam, tulis pada dahi. Cok mohon ada. Ni semalam buat ini. Ni semalam nengok janda. Ni semalam ni semalam ngompat. Keluar sesa ni. Jumpa kawan, walih semalam ngompat. Mujurlah Allah tutup benda itu. Kita dengan Allah tak ada, Allah tahu. Sulas-sulas, sesa dosa yang kita buat. Kan? Kalau nampak tak ada rantai, nak letak muka, ambil wudu, hitam keluar pada air wudu. Ambil wudu kan, nitik air hitam, gaya air lemon. Dosa, nampak tak ada, Allah tak tunjuk, putih semacam lawa je air tu. Ya. Tapi Allah nampak serupa je. Luar dalam sama saja. Malulah kita. Orang kata telanjang bulat depan Allah. Luar dalam, mana telanjang luar dalam. Kan? Kita ni lagi tutup-tutup tak nampak orang. Kan? Malu kita, jaga image orang kata. Jaga image, jaga
Jaga apa dia? Jaga maruah kita kan. Tadi tak ada jalan melainkan di situ kita malu kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita minta keampunan Allah, begitu. Sedar ke diri orang kata. Sedar ke diri. Ni awak sembahyang awak tak sedar ke diri awak. Tak kadar ke diri dia panggil. Tak kadar ke diri. Gitu. Maka hendaklah engkau tawaduk, yakni zahirmu dan batinmu. Rendah diri, zahir dan batin. Telanjang bulat depan Allah bahasa saya guna tak tahu terkeluar perkataan ini, telanjang bulat depan Allah. Kita depan manusia malu nak telanjang lah. Ini depan Allah terdedah belaka. Bahasa tak reti lah. Semacam keras hati, tak sedar diri. Itu tak mahu khusyuk tu. Dan di dalam rahsiamu, maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahir dan batinmu. Dan lihat olehmu jikalau engkau berdiri di hadapan sultan dan di hadapan raja yang besar-besar, betapa hal keadaanmu ketika itu. Adalah Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Depan raja, orang besar, jaga sangat protokol, jaga sangat, berambi sangat kan. Tak boleh apa dia, tak boleh langgar protokol. Ini pula depan raja, Tuhan sekalian alam, dan adalah segala sultan dan segala raja dalam dunia ini, iaitu hamba Allah Ta'ala. Semua raja sultan di atas muka bumi ini adalah hamba kepada Allah. Dan demikian lagi sebaliknya, engkau ingatkan dalam hatimu itu akan kebesaran Allah. Tadi tawaduk kita di hadapan Allah. Dan hatimu akan kebesaran Allah dan ketinggiannya. Pada ketika engkau rukuk dan sujud itu. Mana ketika rukuk dan sujud, kita bayangkan ketinggian, keagungan Allah, kekuasaan Allah masa itu. Kan kita rukuk. Kita bayangkan dalam hati kita ketinggian, keagungan Allah. Dan sujud itu. Dan lagi engkau ingatkan kehinaan dan dhaifmu dan kerendahanmu, dan engkau ingatkan bahawa adalah Allah Ta'ala itu memberi rahmat akan dikau dengan menjadikan akan dikau ahli bagi berbuat ibadat kepadanya. Kan? Sebab tu saat kita yang paling dekat dengan Allah ketika kita sujud. Dekat kita dengan Allah. Gitu ya. Tinggi, agungnya Allah SWT, gerunya, dan munajat ke hadratnya. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu itu daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, serta berhadap hatimu itu kepada Allah Ta'ala, supaya berhadap Allah Ta'ala itu kepadamu. Kosongkan hati. Ini dipanggil kalau dalam tariqah itu dipanggil wukuf qalbi, berhenti hati, kosong selain Allah. Kita nak kekal tu payah. Termasuk yang dah beramal pun nak kekal payah. Nak jadi kekal hati dia tu kosong dari selain Allah payah. Begitu ya. Berhadap hatimu kepada Allah Ta'ala, supaya berhadap Allah Ta'ala itu kepadamu. Bukan maksudnya kita beradab. Bila kita beradab, Allah baru beradab. Lepas tu bila kita tak beradab, Allah berpaling. Dah. Maksud berpaling tu maksudnya kemurkaan Allah. Itu maksud berpaling. Bukan maksud berpaling tu Allah berlepas diri. Dah. Allah sentiasa, kan? Allah sentiasa ada melihat kita, mendengar semua sekali lah, muraqabah kita tu. Tetapi bila kita berpaling, mana kita mengundang kemurkaan Allah. Contoh tadi mudah lah. Dah beradab, dah berjumpa, dah bercakap depan muka, alih juga muka ke air. Macam itulah umpamanya. Nak bagi contoh mudah. Dah jumpa depan muka ke air juga. Macam mana kita perasaan kita kan?
Begitulah perumpamaan dia Allah SWT, tapi tak serupa makhluk lah, kan. Innallaha muqbilun, sabda Nabi SAW, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama ia tiada berpaling. Bahawasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama ia tiada berpaling. Berpaling maksudnya berpaling hati. Kalau zahir itu berpaling arah kiblat, itu tak sah dah sembahyang. Ini berpaling hati dari Allah. Dan kata Imam Ghazali, dan hendaklah engkau mempeliharakan pada zahirmu dan batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah. Dia pun elok salih balik ni, salih buat nota ringkas sikit. Ketika mula daripada kita angkat takbir itu, kan, salih dia punya poin-poin tu. Kalau nak baca balik kita tak baca dah di rumah. Jadi kita buat poin mudah. Apa kita nak susun hati kita tu, setiap perbuatan, setiap bacaan. Kemudian bacaan dalam solat tu kita ambil makna dia, cari makna dia. Barulah kita boleh beransur-ansur berusaha untuk khusyuk dalam solat kita tu. Okey. Ada soalan sekarang ni? Ada soalan? Jadi kita tadi semayang lah. Tapi semayang kita cuba kontrol lah. Tapi masalah kita buatkan cakapkan kita tak kontrol. Macam mana? Semayang tak betul ya? Semayang sebut inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Semayang itu mencegah kamu dari fahsyak dan munkar. Maksudnya ketaatan semayang tu kita bawa keluar semayang. Maksudnya semayang tak betul. Ada masalah pada semayang itu. Boleh gitu. Tuhan itulah yang kita berada dalam semayang. Tuhan itulah kita di luar. Maksudnya seolah-olah kita faham kita mana seolah-olah Tuhan cecer dalam masjid. Bila dia kedai tu tak ada Tuhan dah. Cakap mudah gitulah. Kan bila orang cakap tak menggambarkan keadaan orang semayang tadi orang tak boleh cakap batal lah. Kan kita borok dalam semayang batal. Tapi di luar semayang kita tak jaga. Di luar cakap lah, tapi bercakap kita tak jaga mulut kita, kan? Cakap menihara, mengumpat, menipu, mengadu domba, memuji-muji tentara, kan? Dan kita merasa seolah masa itu Tuhan lepas dengan kita. Padahal Tuhan tak lepas, tak cerai tanggai. Kata Tuhan ni, Allah tak cerai tanggai. Fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, beradab kamu akan Allah. Bukan tepek kita dah, duduk tepi kita dah. Allah tidak bertempat. Kan? Allah mawjudun bila makan. Maknanya wujud tetapi tidak bertempat. Kayaknya dekat. Dekat tak bersentuh, jauh tak terjangkau. Dekat itu. Allah tu dekat tak bersentuh, jauh tak terjangkau, dia kata. Gitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dengar tak? Mana bertakwalah kamu setiap masa. Di mana? Mana itu kesan daripada rasa itu. Dalam semayang pun rasa itu, luar semayang pun rasa itu. Maksudnya semayang tak betul tu ni. Begitulah gaya. Okey. Nak kekal tu muraqabah tu, nak kekal bawa keluar semayang. Itulah dipanggil takwa, kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Boleh gitu ya? Ada lagi soalan? Ada? Boleh?
Setakat boleh jawab, tak boleh jawab, diam je. Boleh? Boleh kaya? Jadi cara nak mendekatkan tu, kena banyak fikir, tafakur, banyak tazakur menyebut, banyak tafakur berfikir, tazakur berzikir, banyakkan zikir kan, la ilaha illallah, Allah. Betul, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang khususiat dalam bidang hati ni, dia ajar kaedah kan, maknanya kaedah zikir, kaedah apa, banyakkan zikir, gitu, supaya bila kita banyak sebut, akhir sekali benda tu dia mendarah daging dalam diri kita, mendarah daging, dia mesra dalam diri kita, perasaan tu. Gitu. Bukan sehari dua, kira kita nak kaedah tu kita kena tahu lah. Inilah kita tengok balik kitab ni, susun balik dia punya perbuatan satu-satu dalam rukun semayang kita tu. Tak ada balik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ayat kita ni mudah je. Jadi saya mana kita ambil pendekatan, tak perlahan sangat, tak laju sangat. Tengok. Kalau perlahan sangat orang cemuah juga. Bila dah habis kita tebal kan. Laju sangat, tahu orang lalu supaya baca surat khabar je. Jadi maksudnya kita ambil tengah-tengah. Mana mafhum tu macam perlu huraian, kita huraian lah. Macam tu. Setakat mampulah, insya-Allah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama yang arifin. Arifin mana ulama yang kenal Allah. Arif billah dia kena, arifin. Arafa, kenal kan? Innal abda yasjudu sajdata wa indahu annahu taqarraba biha ila Allah ta'ala walau qusimat dhunubuhu fi sujudihi ala ahli madinatihi lahalaku. Wa qila kaifa dhalika? Qala yakunu sajidan indallahi wa qalbuhu musghin ila hawan wa musyahidun libatilin qad istawla alaihi. Artinya bahawasanya seorang hamba Allah, iaitu sujud, ia akan satu sujud, dan pada sangkaannya itu bahawa ia berkehendak menghampirkan dirinya dengan sujudnya itu kepada Allah Ta'ala. Padahal jikalau dibahagikan akan dosanya di dalam sujud itu atas penduduk negeri, nescaya binasa mereka itu. Lalu ditanya orang baginya, betapa demikian itu? Maka jawabnya adalah ia sujud kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang, dan adalah hatinya mendengar kepada sesuatu yang dikasihinya yang lain daripada Allah Ta'ala, dan melihat ia dalam hati itu bagi sesuatu yang batil yang ghalib dalam hatinya atasnya. Kata Imam Ghazali, seorang hamba Allah Ta'ala iaitu sujud ia akan satu sujud yang pada sangkaannya itu bahawa ia berkehendak menghampirkan diri dengan sujud itu kepada Allah. Dia berkehendak untuk hampirkan diri dia dengan sujud itu kepada Allah Ta'ala. Padahal jika dibahagikan akan dosa dalam sujudnya itu atas penduduk negeri, nescaya binasa mereka itu. Lalu ditanya orang baginya, betapa demikian itu? Maksud dosa maksudnya dosanya sangat banyak. Walaupun dia sujud, niatnya untuk dekatkan diri kepada Allah, tapi dalam sujud pun dia melakukan dosa. Apa? Lalu tanya orang baginya, betapa demikian itu? Maka jawabnya adalah ia sujud kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang, sujud, dan adalah hatinya mendengar kepada sesuatu yang dikasihinya yang lain daripada Allah. Betul. Sujud pada Allah, tapi kita mendengar ataupun melihat
di dalam hatinya itu bagi sesuatu yang batil. Maksud ingat kepada lain lah, bukan ingat ke Allah masa sujud itu. Yang ghalib dalam hatinya itu lebih besar daripada sangat besar dosa. Pasal apa? Sepatutnya masa itulah kita dekat dengan Allah. Tiba-tiba hati kita tu ingat ke lain. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tak patut lagi itu. Dan yang sebenarnya itu yang tahqiqnya. Itu yang tahqiqnya. Maksudnya tak patut kita berpaling pada lain. Sebab siapa? Kita berhadap pada Allah masa ketika itu. Tiba-tiba kita paling pada lain. Itu dia panggil zulumah. Maksudnya hati kita ni tertutup dengan Allah Ta'ala. Itulah kita, tugas kita atas dunia ni lah. Tugas kita tadilah iyyaka na'budu, akan dikaulah kami menyembah. Sembah maksudnya hati kita tu semata-mata Allah SWT. Gitu. Kan tiba-tiba masa sujud pun lupa lagi pada Allah SWT. Gitu. Padahal kalau kira di alam roh tu kita janjilah dengan Allah kan. Alastu bi rabbikum. Kan? Bala syahidana, kami bersaksi engkau lah Tuhan. Tapi bila roh kita masuk dalam jasad kita, lupa. Dalam sembahyang kita lupa. Tu. Balik ke akhirat, roh itulah akan ditanya. Roh kita ni kekal kan. Roh itulah akan diazab, akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat esok. Ngapa kamu lupa kepada aku? Dan dari kerana inilah kata Imam Hasan Al-Basri. Panjang tu Kata Hasan Al-Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya lil uqubati asra'u. Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati dalamnya, iaitu terlebih segera membawa kepada seksa. Maksudnya sembahyang yang lalai lah. Memang akan mensiksaan Allah. Allah Ta'ala akan beri seksa. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, maka dalam engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan akan maknanya. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi SAW dan rupa yang mulia itu. Kemudian engkau kata, maka engkau kata, masa kita duduk masjid tasyahud itu, kita hadirkan akan maknanya. Makna tasyahud itulah. Tengok balik lah makna dia tu. Dan hendaklah engkau hadirkan dalam hatimu akan Nabi SAW. Hadirkan hati kepada Nabi SAW dan rupa yang mulia itu. Kemudian maka engkau kata, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana kita bayang ke Nabi SAW. Dan niatkan demikian itu memberi salam kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada segala hamba Allah yang saleh dengan katamu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Serta engkau harap bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu, dan dengan dia engkau dapat berkat orang yang saleh itu. Kata tubuh saya masa ni lah kita nak berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita bayangkan, ya Allah, masa tu kita doakan, ya Allah jadikanlah aku hamba yang taat, isteri aku, anak aku, ahli keluarga aku. Maknanya termasuk salihin tadilah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mana berdoa, dan doa tu akan balik pula pada kita. Dapat berkat orang yang soleh-soleh itu. Gitu. Kemudian maka engkau niatkan dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bagi wahdaniyah Allah dan bagi risalah Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdaniyah ni pun kena detail pula cerita. Mana perbincangan wahdaniyah, mana keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan risalah Rasulullah SAW. Masa kita tahiyat,
Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Ya. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan, mana satu-satu tu. Ni kena di situ dah terletaknya istighna iftiqar tu kita dah mengaji tu kan. Kena ngajilah sifat 20 tu buat fatwa ain. Maknanya di situlah sifat istighna, mana kaya Allah. Di situlah iftiqar, mana apa makhluk bergantung pada Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, di situlah risalah ataupun kalam Allah yang disampaikan melalui perantaraan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Mengucap selawat atas kemudian maka engkau ingatkan pada ketika mengucap selawat atas Nabi SAW bahawa memohonkan rahmat bagi Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka engkau memohonkan doa kepada Allah Ta'ala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Memohon rahmat maksudnya apa dipanggil? Memohon rahmat bagi Nabi SAW. Apa? Untuk syafaat bagi kita. Balik pula pada kita esok. Syafaat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Di hari tidak ada syafaat melainkan syafaat Rasulullah SAW. Itu. Tiada syafaat melainkan syafaat Rasulullah SAW. Gitu. Okey, habis itu. Kita habislah sampai faslu nanti. Sikit lagi. Sampai itu kita berhenti. Kepada bagi Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala, maka engkau memohonkan doa kepada Allah Ta'ala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Kemudian maka engkau memberi salam dan kau niatkan ketika itu memberi salam akan malaikat. Beri salam malaikat dan hadir dalam hati dan segala yang hadir daripada jin dan manusia. Beri salam pada jin sekali. Kan ngikut kita tu ada jin Islam lah. Mengikut kita semayang. Dan engkau niatkan pada ketika memberi salam itu menyudahi akan semayang itu serta engkau ingatkan syukur akan Allah Ta'ala atas diberi akan dikau taufik bagi menyempurnakan semayang itu. Syukur pada Allah. Allah Ta'ala beri taufik pada kita boleh mengerjakan semayang. Dan lagi untuk waktu ni kan. Serta malu engkau kepadanya atas taksir di dalam semayang itu. Mana banyak kurang-kurang lagi. Maksudnya berterusanlah kita baiki solat kita. Apa yang digariskan ni, maksudnya kalau ada kelompangan lagi, setiap kali lepas semayang tu kita menyesal pada Allah. Taksir, kan aku dah belajar dah dengar dah kitab ni. Aku tuan punya kitab, tuan guru kita suruh hadir sekian-sekian yang disebut dalam kitab ni kan. Dalam hati kita tu tiba-tiba tak terbuat lagi. Jadi tiap-tiap kali semayang tu lah kita istighfar. Sebab itulah dari sudut wirid yang mula-mula sekali kita istighfar. Astaghfirullahalazim kan. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan takut engkau kepada Allah Ta'ala barangkali tiada diterima semayangmu itu dengan sebab kesalahanmu. Tak tahu cerita, terima ke tak. Di situlah khauf dan raja kan. Khauf maksudnya takut pada Allah. Memang semayang kita tu akan jadi kain buruk kan, lempar balik ke muka kita. Kan tak ada apa harga. Dan harap Allah Ta'ala terima. Begitu. Kita pun tak tahu kan ibadat mana yang Allah Ta'ala terima. Harap kepada Allah Ta'ala akan diterima sembahyangmu itu dengan anugerah dan rahmat, kerana Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Rahimin, artinya yakni terlebih kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan kata Imam Ghazali lah insya-Allah. Fahada tafsilu salatil khashi'in alladhina hum ala salatihim khashi'un walladhina hum ala salatihim yuhafizun walladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum hunajuna Allah Ta'ala ala qadri istita'atihim fil ubudiyyah. Artinya maka inilah perceraian sembahyang orang yang khasyak. Orang yang khasyi'un.
yang adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu khusyuk, dan mereka itu atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan dia, dan adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu sentiasa hadir hati, dan adalah mereka itu sentiasa munajat kepada Allah Ta'ala atas sekira-kira kuasa mereka itu dalam kehambaan mereka itu. Wabillahil taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq. Gitu ya. Jadi kita cubalah kita amal sedaya mungkin. Nak baca ni payah, nak baca satu ni tu kita buat, kita tulis balik, tulis. Bila tulis tu kita susunan yang syekh kita ni tulis dalam kitab ni, daripada sembahyang tu kita cuba hadirkan dalam hati kita tu. Kan? Gitu. Nak baca kitab ni balik boleh, bagus juga. Balik rumah baca pula. Kan? Apa ni? Susun satu-satu tu. Macam mana nak khusyuk. Tapi dia punya tool dia tu zikrullah tu lah. Dia punya susunan tu apa yang disebut oleh Syekh Imam Ghazali ni, Syekh Abdul Samad ni, ada pun dia punya tool yang kita kena berterusan tu antaranya iaitu zikrullah tu lah. Zikrullah, kan? Latihan kita tu, kemudian ilmu yang kita amal tu, panca indera yang tujuh kita jaga, mata, mulut, telinga tu, semua tu dia membawa kepada membantu khusyuk kita dalam sembahyang. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup seperti itu. Ada soalan? Tak ada? Ada soalan? Tak baca kitab Imam Ghazali tak jumpa lah ni. Kan? Siapa tak baca kitab Sairul Salikin, Ihya Ulumuddin, tak jumpa lah perbahasan ni. Perbahasan susunan hati kita tu. Jadi sama-sama lah kita ambil, kita amal, insyaAllah kita sampai menyampaikan kepada ahli keluarga, anak isteri, saudara mara kita, insyaAllah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.